Hi, what's up guys? So hari ni aku ada dekat Putrajaya. So aku sorang-sorang je guys. So kalau korang nak tahu apa yang aku buat kat sini, korang layan je konten ni. So aku harap korang sudi teman aku hari ni. Jom, let's go. La 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 la. Macam kenal. Jangan rekod saya bang. Jangan rekod saya bang. Saya suka rekod orang. Awak buat apa kat sini? Sokok bang tengah berak bang. Awak sudi nak ikut saya? Macam mana? Saya seorang-seorang. Macam mana? Saya nak jalan-jalan. Jalan mana? Jalan-jalan ke Tasik lah. Tasik. Ha. Jom. Tanpa Tanpa membuang masa, jom lah. Tanpa masa, jom lah. So guys, kita jumpa kejap lagi. So guys, sekarang kita orang ada dekat Tasik Putrajaya, Prison 8. Tapi jadi kita nak naik bagi lagi kan. Kita masa tamat ya, tak apa. So jadi kita nak naik bagi. Kita cakap kita influencer 40,000 followers. Wow. So nanti dapat free. Wow. So kita orang dah pilih dah. Sekarang ni kita orang tengah nak bayar. Motor apa ni? Rush BKK. Kita pun dah dapat bagi. And jomlah tanpa membuang masa, jomlah kita pergi main kat Taman Putrajaya ni. Tempat ni apa entah nama dia? Air 8. Air 8. Tak tahu macam mana diorang boleh kira air tu boleh jadi 8. So, bang, boleh belah sikit bang. Belah sikit boleh bang. Okay. So, bagi. Tak tahu lah. And sebenarnya kita orang bukan berdua sekarang. Ada kroni baru. Ada kroni baru. Tak tahu tak siapa. Tak lain tak bukan. Dia gemuk, tak handsome. Dia gemuk tak handsome. So kita panggillah nama dia. Long. Come. Aku nak suruh dia perkenalkan nama. Okay. Hai. Assalamualaikum. Okay, kau perkenalkan diri dulu. Okay. Siapa? Aku kan. Okay. Okay, hai nama betul kan? Siapa? Okay, hai nama saya Abaz Fahmi. Hello? Panggilan dulu. Panggilan Alo. So apa kau punya butuh lah kau cakap je lah kau duduk mana intro lah. Kau intro je. Nama saya ni, stay sini, umur berapa? Okey, nama saya Abaz Fahmi. Panggil boleh panggil Alung. Okey. Berumur 25 tahun. Berasal Ceras lah. Kuala Lumpur. Baik, so kenapa kau nak masuk dekat tim kita orang ni? Kita orang tak ada gaji lagi. Kenapa kau nak masuk? kita orang tak ada nama lagi. So kenapa kau sudi nak masuk tim kita orang ni? Kroni kita orang. Sebab benda pertama, sebab aku minat buat YouTube kan. Kau minat buat YouTube. Aku ingat ada nak buat channel sendiri tapi tak reti. So kau join kita orang. Lalang tu Belajar. So and decide untuk join kita orang lah. Yeah boy. Itu aku cakap. Tak kan babi mic. What the fuck? Mana? Checkpoint ni kira sana tu. Nak pergi sana? Kira je. Bisa. So saya sebenarnya dah Orang. Mana? So saya sebenarnya dah lama dah bawa bagi ni tau. Sebab dulu saya ni golfer. Signal. TikTok. Saya dulu bawa bagi. Lepas tu saya golf dulu. Belajar dulu. Ini driver jenis apa? Bukan sebab Tersengguk. tak laju lah bagi dia. Laju tu. Laju. Oh my god. Aku break. Asal break Aku boleh break. Barang depan tu jangan bagi jatuh. Tak jatuh. Tak. Jom. Drift. Solong, dia apa perasaan kau? First content kita orang dah bawa kau pergi main dekat Tasik Putrajaya ni. Perasaan aku?
Perasan aku rasa Sebab kita orang punya konten ni kebanyakan macam budak-budak punya tempat ni. Betul. cantik. Lepas ni aku boleh jadi lagi budak-budak. Jadi lagi budak-budak Aduh kaki. Beri laluan, beri laluan. Tu tak ada orang di sini. Oh ni ada orang. Ini semua karut lah Sin. Aku macam nama tak bagi rindu Betul. gila. Dia masuk tasik tu? Jangan. Oh jangan. Kunci kereta aku kat sana. Kunci kereta aku kat sana. Dia pusing ikut mana long? Jauh ke long tempat Dia ni? sampai ke Istana Selangor sana. Tak, sebenarnya Along bukan kita punya team. Dia sebenarnya kita punya tour guide dekat Putrajaya je. Korang kena tipu. Dia tour guide kat sini. Sebab kita orang tak pernah datang sini. Tak Long? Betul. Betul. Sangat betul. Kawan tu betul kan je. Sebab aku nak bagi mic kat Long ni. Right. So, Long, macam mana Long kau jadi tour guide kat sini? Dah lama ke? Dalam kira-kira semenjak saya lahir apa semua Saya lahir. So, 25 tahun kau punya ni? Tak. Lebih. Air? Oh, kira 25 tahun, 9 bulan? Tak. 25 tahun tu aku lahir. Okey. Okey. Aku mengajar turis kat sini ni. Turis. Turis kat sini ni baru 9 minit tadi. What? Fuck. Jangan tepi. Kepul. Nasib baik tak langgar dok. So, apa yang ada dekat sini kan? Kita ada buaya. Cuba tengok saya. Ni buaya. Mana? Weh, mana? Topi putih. 3 kali. So, Okey. kita ada buaya, ada burung enggang. So kau boleh tengok view. So, kita akan melepasi bawah jambatan. Okey, aku tunjuk. Buat hal. So, kita akan melepasi bawah jambatan, okey? Cantik guys. Dia sampai dekat Istana Selangor depan tu. Oh, sana Selangor. Baik, tolong. Lepas tu nanti sampai depan sana U-turn balik. Lepas tu kita akan pergi dekat belah sana untuk buat paranormal pula. Oh, ada paranormal sini. Ada paranormal. Dua dalam menarik, satu. menarik. Asal kita bakal ni laju. Ui. Asal kita tak laju tu. Fly tu, fly. Fly. Tolong. Sekejap, udang mana? Udah. Oh. Biasa bakal laju. Jangan cucuk, jangan cucuk. Akak kat belakang jangan laju-laju kak. Saya malu. Patutlah berat. Okey. So kita akan melepasi bawah jambatan bro. Tekanlah kuat sikit. Aku dah habis tekan dah ni. Ya. Teruk Member dah habis tekan guys. Nampak? Bateri penuh tau. Boleh ada power bank. Oh. Cantik view. Tekan double. Cantik. Zoom. Boleh zoom. Oh, cantik guys. Cantiknya tempat ni. Antiknya. Aku tengah ni. Menikmati pemandangan. Menikmati pemandangan. Oh ya. Sekejap. Istana Selangor tu kat belah mana Apa? Bukan belah sana ke Istana Selangor? Kau jangan mandai-mandai dong. Orang kata kau tour guide kat sini. Aku baru 9 minit tadi. Cantik rumah ni. Okey. Dia orang pun tak tahu jalan kat mana. Macam mana nak buat kan? Best yang aku duduk. Bangun pagi tengok view tasik. Aku yang belah-belah. Apa ni ke kita punya elektrik tu? Ni kan bateri. Geng. Tu punya bateri. Weh. Engoh. Tengok. Kalau pegang. Okey. Kita Kak aku pegang aku nak tunjuk siapa? Tunjuk kita orang berdua ke apa? kau buat macam ni. Okey. Moment je lah. 3 kali, tekan 3 kali button yang tu. Bulat tu. Oh. 3 kali. Bat dulu. Cantik ah pemandangan ni. Aku rasa depan tu kot. Depan tu lepas tu nanti U-turn balik. Oh, boleh U-turn depan tu. Memang pun kalau kita nak gila ni macam mana? Kasih suruh kece panas. Akak kat belakang cantik. Aduh. Bang sabar bang ya Allah. Lajunya.
Lajunya. Tak masalah perempuan kat belakang ni bapak lajunya. Ya, sebenarnya kita tak potong. Aku lagi laju aku. Naik bukit ni. Tak, aku tahu sebab apa berat. Asal? Aku selama naik bagi, aku tahu naik bagi ni. Okey, kau nak cakap dulu kan? Muatan berat tu tak boleh naik sebenarnya. Oh ya. Kau berapa kilo lah? Ha? Berapa kilo? Aku berapa eh? Aku rasa bagi dia orang jalan dulu dah. Jalan dulu. Uish, pasal dia break sini. Lalu. Masuk konten. Laju. Janganlah tinggal. Kejar lah. Tak boleh nak kejar masalahnya. Sabar, tukar driver. Apa kata tukar driver pula? Tak, aku rasa bagi dia tu berat, memang laju. Bagi kita Ni laju siau. Tak sebab yang tu kan mahal. Ambil sini. Kepala otak kau. Boleh jadah ni. Jatuh sia-sia. Tu depan tu dia orang pusing tu. Tak, jauh lagi. Jauh lagi eh? Ha. Kau ni kata tu guide. Ya. Tu gap lah ni. Oh, ni dah berhenti sini. Kita berhenti sekali angkat ni. Macam ni. Sabar. Lepas tu buat tanya letak weh. Kita kena kacau-kacau. Sabar. Kau bawa. Cakap. Masuk Aduh. Terkejut aku. siap terkejut aku. Kalau kita Tolong ambil gambar kita orang boleh? boleh. Boleh ambil gambar tapi sebelum tu kita lambai dulu boleh tak? Boleh. Hai. Ini TikTok ke YouTube? YouTube. Channel. Kita orang tadi tengah seronok main bagi tadi. Tiba-tiba kita orang terjumpa bagi belakang kita orang. So tiba-tiba boleh tegur-tegur kan. Boleh macam kawan lah. So guys, sementara kita tengah tunggu adik, tolong ambilkan gambar untuk gadis-gadis di belakang ni. Mic tak on lah. Mic aku on lah. Mana ada tak? Tak apa, dengar aku. InsyaAllah. Guys. So guys, kita sambung balik. Tak boleh kau photoshoot tu. Kau rekod ke tadi? Kita aku ambil gambar. Of course. Okay guys. Okay guys. Okay. I'm ready, Captain. Okay, let's go. You tried it. Hai. Kenapa asal tak ada ni? Oh, la ilaha illallah. Kau ni buat tai ya. Bang. Okay. Lalu. Bye. Kau gatal kau. Aduh. Kau selalu geng. Aduh. Yes, depan ni lah U-turn. Okay. So kita orang sambung balik perjalanan kita orang. Di perjalanan ini Banyak buaya di sini. Halo okay tu Okay, beres boh. Beres lah. So, Long. Yes. Alang-alang kau kat sini kan. Kita buat podcast atas bagilah. Okay. Okay, Long. Mana Kau kamera? tanya- Ha? Okay, Long. Aku tanya pendapat dah kau kan. Okay. Kau tengok tak konten kita orang selama ni? Kita orang sebenarnya baru ada 10 konten. 10 konten aja. 10 konten. Kau tengok tak? Aku ada tengok, ada yang tak tengok. Okey, konten mana yang kau tengok? Konten mana yang kau tengok dan kau rasa konten mana yang kau rasa macam best bagi kau? Aku ada tengok konten yang korang pergi bandar tu. Pergi bandar yang ada gibet. Yang korang tukar-tukar pakaian macam orang. So maknanya yang konten latest kau tak tengok ah. Belum lagi. Tapi kenapa kau nak masuk dengan kita orang? Macam mana kau boleh rasa kau boleh masuk dengan kita orang? Kalau macam tu, cut dulu aku tak boleh tengok. Tak apa, borak je. Kita borak random. Borak random je. Lepas tu, Okay, so okay lah aku tanya kau soalan Okay. lagi lah. Tak apalah sebab kau boleh blur kan. Okay, macam ni. Kan, uish cantik rumah ni. So, okay. Again. Engoh. tapi rumah ni kosong tu. Ni rumah hantu ni. Rumah baru. Rumah baru. Okay. Kau sikit-sikit paranormal. Tajak pala. Nampak aku?
Tak payah Long. Nanti kita borak okey pasal kau. Boleh. Next content lah, next content. So content ni kita just enjoy dulu lah. Okey, boleh. Ambil moment lah. Nanti kita buat podcast pasal Along. Okay guys? So, sebab kita orang modal tak ada untuk pergi enjoy yang hype lah. Ni kita just modal sikit je. Faham. Tak nak kita buat macam ni je lah. Boleh. Untuk enjoykan orang baru. Beres bawah. So next content kita akan tengoklah macam mana content kita orang nanti. Apa akan jadi. Okay guys, support lah kita lepak je. Kita memang pantai. Kau tengok. Kau tengok doang. Ha. Asyiklah. Wow, Syah. Bawa orang tak betul lah. Habis semua benda kau nak langgar. Duduk sini stres tau. Okay, jom. Sambung balik. Okey. Kita sekarang akan pergi ke belah Kita pergi sana. belah kiri. Kita pergi belah kanan pula. Kita pergi hala kanan. Korang mesti tak tahu kan. Benda yang korang pergi kiri je. Korang tengok je lah Jagi. Sebab Jagi tadi kita dah masuk kiri punya ni, dah dekat checkpoint tu. So sekarang kita akan pergi ke belah kanan sana pula. Lepas checkpoint. Tapi sumpah. Okay guys, kita baru sampai kat checkpoint tadi. Tadi sepanjang jalan tu inilah budak-budak ni. Jai, mic kau dah open belum? Okay. Inilah yang tadi kita kata jalan ni pula. Sebab tadi jalan tadi kita ambil ke kiri. Yang ni ke kanan daripada checkpoint. Kali tak ada apa. Saya tak ada apa. Sini jalan pendek je. Abang tu pendek. kata. Jauh lah tu. Macam bas betul. Sekejap aku nak kecoh. Budak-budak dah. Rapat kan. Budak-budak main. Senyum. Akak tadi ya. Laju lah bodoh. Kau dah pusing lah. Tak ada lagi kat sana. Aku dah tadi dah cari benda ni. Ha. Nanti sini ambil gambar untuk bagi. Thumbnail sini atas ni. Awak nak lalu? Parking dulu tepi. Ni dah punya ni. Macam pergi mak belum. Dah. Sudah. Jangan ambil gambar untuk thumbnail. So, tapi kena ada orang ambilkan gambar. Hi, sorry. Yes. Can you help me to take a picture? I want to do for my thumbnail YouTube. Okay, you can on the Oh, camera. alright. Yeah. Say hi. Hi. Can you help me? Alright. Hello. Like this. Alright. Alright. Thank you. So, kita pun dah habis masa. Setengah jam je kita orang punya bagi ni. And kita nak pergi ke tempat asal balik. Hantar bagi ni. Apa nama bagi ni tadi? Aku lupa dah siap. RBK SS. Oh. Macam tu lah. So, ya. So, Laju pula. Aku seorang tak duduk. Dia berat kan? sebab enjin dia kat belakang aku rasa. Dia bagi beban tayar belakang. Alung dah masuk bagi beban. Bukanlah bodoh. Okay. So, jomlah. Kita pun agak penat. Kacau dik, kacau. Jadi budak-budak. Steady. Ya. Ladies and gentlemen. Oh, satu tangan tu. Weh, baik siap kau. Who are you, man? Macam tour guide betul. Jadi guys, sebenarnya dia bukan tour guide. Dia bakal menjadi kita punya team juga. Doakanlah supaya dia boleh komit, insya-Allah. Ya.
Rindu boleh jangan. Ya. Ya. Stop. Ya. Ya. Okay, kita pun sudah menghampiri okay. Kita hampir sampai. So, depan lagi, bukan sini. Saya nak ambil kunci kereta saya dulu. Ya. Kiri sikit. Okay. So, jomlah kita jumpa jap lagi. Hei. Wah, Curi. Weh, masa betul-betul tour guide tu. Tengok dia cara dia U-turn. Ini kan U-turn. Okay, reverse. Lagi. Gegar. Boleh lah. Alright. Alhamdulillah. Boleh lah walaupun setengah jam kan. So, alamak aku nak keluar macam ni. Macam mana aku nak keluar je? Aku rasa orang lain bawa lebih sebab dia macam tak. Sebab Amir tak aman. Ya, nak keluar. Akulah. Belakang sikit. Jangan marah-marah jangan lupa lagi kan. Menangis lagi. So thank you. next time. Bawa kita orang jalan-jalan. So kita mana sekarang? So pergi ambil kunci kereta aku dulu. Ambil kunci kereta dah. Okay guys. So kita orang pun dah bawa korang jalan-jalan kat Tasik Putrajaya ni. Macam best pula main bola ni. Jom main bola je. Dek main sekali boleh? Oi, main Sabar dek. lah. Sekejap je dek. Tak apa. Bola bawah. Allah. Nampak ke long? Nampak kan? Ya. Nampak ke? Main. Hop. Babi bola lembek ya. Oh. Bola lembek. Dek main sekali dek. Main. Main sekali. Ha? Tak tahu aku. Balik je mana. Pop. Mata abang rabun sebelah dek. Dah ajal. Kau dengan budak pun tak boleh. Tolong. Gol. Cemak lama tak buat skill. Oleh. Oh bening. Aku jadi keeper ke? Babi. Bodoh. Jom Jai. Lagi berpeluh Jai. Jom lah. Penat tu. Okay guys. Baik nak. Dah bye-bye. Jumpa lagi. Salah. Okay guys. So kita orang pun nak balik dah. So hope korang enjoy dengan konten kita orang nanti. So apa-apa pun jangan lupa subscribe, like and share. Ciao.